Ini adalah 1 dinar public gold. Dinar ialah shilling emas. 1 dinar beratnya adalah 4.25 gram. Nak tahu tak fakta menarik tentang 1 dinar ni? Pada zaman Nabi Muhammad SAW, 1 dinar mampu beli seekor kambing. Dan sehingga pada hari ini, selepas lebih daripada 1400 tahun, nilai 1 dinar masih boleh beli seekor kambing. Apa maksudnya tuan-puan? Maksudnya, emas terbukti mengekalkan kuasa beli dari dulu sampai sekarang. Inilah sebabnya kita perlu melindungi nilai wang kita dengan menyimpan emas. Di public gold, tuan-puan boleh terus memiliki 1 dinar ini. Ataupun tuan-puan boleh juga kumpul gram emas sikit-sikit melalui akaun emas JAP. Bila dah cukup 4.25 gram, boleh teruskan keluarkan sebagai 1 dinar ini. Kalau nak belajar lebih banyak tentang emas dan keuangan, jangan lupa klik follow saya. Dan bagi yang berminat untuk memiliki 1 dinar keluaran public gold ni, boleh rujuk pin video saya ataupun klik sahaja link di bio saya. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.